Okey, lepas kita dah buat pendaftaran singkat semua dah aktif. Okey, klik dekat bahagian first time login. Okey, dekat sini nanti korang perlu masukkan nombor telefon dan dapatkan dia punya nombor OTP. Okey, pastikan SIM card Airtel tu dimasukkan dalam handphone terlebih dahulu. Selepas dapat nombor OTP ni, korang kena masukkan dalam kotak ni. Okey. Kemudian dia suruh kita buat PIN. Maksudnya kena buat PIN sendirilah. Okey, lepas dah buat, atas bawah kena samakan, kemudian klik bahagian confirm. Okey, lepas dah login dalam apps Airtel ni, korang perlu top up terlebih dahulu. First pergi dekat bahagian reload ni. Okey, top up. Contoh kita nak ambil plan EZ50, pergi top up RM50 lah. Kemudian klik bahagian next. Dan kat sini pilih payment. Korang ada online banking ke, kad debit ke ataupun e-wallet, tak kisah. Okey, lepas dah berjaya top up, dia akan keluar dekat bahagian airtime balance ni. Okey, kemudian untuk beli plan, korang klik dekat bahagian browser plan ni. Okey, pergi dekat bahagian plan yang korang nak beli. Contoh nak beli EZ50, klik dekat bahagian tu. Kemudian klik bahagian buy now. Nanti dia akan tolak duit yang korang top up tadi. Dekat sini nanti dia akan tulis RM50 lah. Okey, kalau tak ada kredit lagi boleh reload. Kat situ pun boleh tekan reload. Dekat bahagian reload ni boleh reload terus ke bank. Sama juga dia punya kaedah.